Dia famous tetapi orang tak tahu nama dia. So kita berkongsi sikit sama sikit. Tapi kuih ni tak pernah buat. Kuih ni pernah hari ni lah. Hari ni. Hari ni. Kembali lagi dalam Moreh Lebih Sparkling bersama Spritzer. Kalau sebelum ni episod yang kita buat macam light-light, kali ni kita upgrade sikit tapi masih lagi ada menu yang senang dan juga sedap. Saya rasa saya nak panggil lah tetamu selepas ni. Kejap, saya cuba call. Hello? Akak dah sampai dah. Dah sampai ke? Okey. Saya nak jumpa kat depan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenal mesti. Boleh lah. Paling versatile. Jangan boleh. Boleh kita mulakan kerja kita? Boleh. Lapor ni nak boring-boring. Cepatlah. Dari segi masak-masak tu adalah Hus yang beritahu. Saya beritahu. Ya, beritahu. Yakin? Yakin akan- kamu. Hebatnya kamu. Kita akan buat kuih getas. Ya, kuih getas yang famous di Malaysia, Indonesia, Brunei, Sabah, Sarawak dan seluruh dunia. Terima kasih. Sebenarnya akan nak share juga dekat sini. Kuih getas ni dia famous tetapi orang tak tahu nama dia. Orang tak tahu nama dia. Bila dah siap, inilah dia. Adakah berjaya Sparkling mencipta rekod baru terjadinya kuih getas? Jom kita cuba. Okey, kita berapa nak berapa satu? Sebab semua dah disukai. Dah disuka, kita jualkan aja lah ya. Ini tu betul-betul ya. Ini adalah tepung pulut ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Cubakan ni semua. Masuk juga semua. Betul, janji ya. Janji. ya. Ini adalah kelapa parut. Semua bismillahirrahmanirrahim. Janji. Ya, ini adalah garam halus. Kalau tak ada garam halus, garam kasar pun boleh tapi tumbuk dulu. Okey. Kita letak air kan? Okey dah. Dan sekarang kita letak air sparkling. Berapa sukat tadi? 1 cawan. Sorry, setengah cawan. Setengah cawan. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah cawan, jangan banyak. Letak sikit-sikit. Sikit-sikit. Boleh macam ni? Supaya dia letak. Boleh? Betul? Betul. Janji ya. Janji. Macam banyak pula resipi yang kaya, resipi yang sebelum tu dia senang dia. Kodok rindu. Okey, macam biasa lah ya. Dia sebenarnya kita kena adjust dia. Ya. Kalau tuan-tuan perempuan nak tengok benda ni terlalu lembek, kita tambah sikit. Ya. Tapi jangan risau, kalau apa-apa pernah makan kuih getas, rupa dia memang tak semegah tapi rasa sedap. Dia macam kenyang-kenyang. Ya, sebab dia pulut. Dia adalah pulut sebenarnya. Senang je sebenarnya kuih ni. Just kecap Ya kan? Nampak tak kelapa-kelapa dia dekat dalam ni? Jadi sekarang ni adalah masa untuk kita menggoreng ya. Rupanya buat kuih getas ni terlalu senang. Tapi kuih ni tak pernah buat. Kuih ni pernah hari ni lah. Hari ni lah. Nampak. Inilah bentuk kuih getas. Wow. Okey, sekarang ni adalah masa untuk mengangkat. Cantik lah. Senang, simple. Sangat senang, hanya menggunakan bahan sahaja. Kita dah makan berat-berat. Malam sikit lepas tarawih dan ibadah semua, nak buat benda ni tak sampai berapa minit ke? Tak sampai pun 10 minit pun tak sekejap je. Sekejap. Cakap kuih getas ni, dia kena pairing dengan gula. Ya, dia satu dengan gula lah. Kita jadi dah siap. Alhamdulillah. Kilat. Ya, kilat tu yang kita mahukan. Satu.
Dan itu ya ini itu bulan puasa kurus kan. Nanti kita susun cantik-cantik lah nak bagi selera kiranya. Okey, ini adalah kuih kertas kita yang menggunakan air spritzer sparkling. Kejap. Saya rasa saya nak pairkan lah Yelah, kuih kertas ni dengan air. Kita ada sirap. Memandangkan kuih kertas kita dah manis, kita tak payahlah apa bulan-bulan puasa nak manis sangat ni kan. Tak bagus juga untuk kesihatan. Dan ini Susu creamer. Sedap ni ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau buka Boleh. Kita dengar. Ya tu. Ya tu. Lebih Tapi kalau sirap lagi banyak ya Allah ya Rasul, sedapnya. Sirap tu boleh tak lebih tu pun ni. Aku sampai bawah. Duduk pula bersebelahan dengan ni anak dara petang bermain di padang. Jangan lupa guna spritzer sparkling. Guna pantun, tak pula gaya pantun. boleh. Jadi boleh Lebih sparkling bersama spritzer sparkling.